Motor ni dah banyak dekat tengah jalan, tapi ramai lagi takut nak pakai motor ni. Sebab apa? Takut spare part. Spare part warranty susah dapat lah apa semua. Sebenarnya banyak je boleh dapat kalau kau pandai kacuk. And then kalau kau dah biasa dengan motor ni, kat sini aku tunjukkan korang apa barang warranty dia pakai apa semua. So korang lebih yakin untuk nak pakai motor Modena Z15 lepas ni. Jadi pertama macam biasa, barang warranty yang paling biasa rosak, kita start dengan brake pad luar. Brake pad, lepas tu disc, bateri, and then lain-lain. Kita try buka brake pad depan dulu, lepas tu buka brake pad belakang. Alang-alang buka depan, kita buka belakang terus. Senang, kita tunjuk sikit jalan. So brake pad kita dah buka. Ini brake pad depan Modena, ini belakang Modena Z15 kan. Okay, macam kau tahu lah, Modena biasa brake pad dia Modena. Dia tak sama dengan motor lain sangat. Tapi in case emergency kan, apa yang kau boleh kacuk sebenarnya kan. Okay, kalau ini benda kes yang sama waktu zaman motor-motor S1M baru masuk Malaysia apa semua kan. Okay, untuk brake pad depan, kalau kau betul-betul tak ada brake pad depan kat tempat bengkel kau pergi tu, kau boleh masuk LC 5-speed depan ataupun Y depan yang jenis macam ni. Cuma yang bezakan dia, Y dia ada cangkuk depan. Ada cangkuk depan ni. Itu saja. So cara dia simple je. Memang semua sama. Kau potong je cangkuk depan ni, dah settle, boleh masuk semua macam biasa. Untuk belakang pula kau boleh pakai RS. RS depan ke belakang ni, RS rear belakang. Untuk RS belakang kau boleh pakai. Cuma yang bezakan ni, RS belakang ni memang semua bracket apa semua sama. Memang tak ada masalah, semua sama. Cuma yang membezakan dia ialah dia punya ni lah, panjang pendek. Contoh yang ni, dia ni panjang, ini dengan dia ni pendek. Right. RS ni dia pendek sikit je. So bila masuk bahagian hujung ni dia pendek sikit sahaja. So itu sahaja. Tapi kalau cantik, kalau ada original kau pakai original lah. Itu je lah. Ini bahagian brake pad sebenarnya. Kalau emergency, ini yang kau boleh brake pad yang kau boleh pakai. Tapi kalau better kalau ada ori, kita ambil ori lah, lagi bagus sebab brake pad ori tebal. Next, barang yang paling cepat makan apa dia? Disc belakang. Disc belakang kau jangan risau. Kebanyakannya orang kacuk kan pakai rim Y kan. Sebab apa? Disc belakang pun kalau kau pakai rim standard pun jangan risau. Memang kalau disc belakang ni makan, disc belakang kau sama macam motor Y15. Memang sama. So, disc depan aku tak nak dan sangat sebab disc depan jarang rosak. Tapi apa dia? Sprocket rantai. Bab sprocket rantai pun jangan risau. Kalau getah sprocket ni, getah sprocket dia memang sama dengan motor Y15. Sama, tebal apa semua, semua sama. Sebab sprocket rantai pun jangan risau. Sprocket memang ada pakai original pun, datang RKM, pakai RZ Y punya 5 lubang macam ni. Ini Y punya kan, 6 lubang. Kalau masuk sprocket Y standard pun memang ngam-ngam, sama. Sprocket depan pun sama pakai RZ, RKM juga. Dengan original lah. Tapi kalau kau nak kacuk, tu pulang tangan kau lah, pakai brand apa lepas tu kan. Tapi original rantai Z15 pakai RCB lah, baru tahu rantai dia. Sprocket pakai RKM. Untuk bateri tak? Bateri macam biasalah. Untuk motor ni ada belah kanan. Kau buka tu skru belakang ni, dan kau tarik je. Sebab dia semua clip. Dia semua clip. So kau tarik je. Memang kalau clip jadi memang susah patah. Dan kau cabut kotak fuse dia. And then kau cabut dia punya relay. Ni relay starter dia. Ni relay starter dia. And then kau bawa keluar bateri dia. Untuk bateri dia boleh tahan besar semuanya. Tarik. Alright. So bateri dia tak adalah besar mana. Pada luar nampak besar. Di TZ7S 12V 5AH kan, 5.5AH. Ni kalau kau nak bateri dia, kalau aku, ini bateri basah Aku biasa kalau kau boleh masuk bateri RS YT6B 12V 6AH. Beza 0.5 AH belakang tu 6AH boleh power untuk kau starting tu, tak ada masalah pun bagi aku. So boleh masuk bateri RS, tak ada masalah. Ni kita buka bahagian air filter pula. Air filter dia bukan punya banyak lagi skru dia. Jadi seperti dijangka lah, air filter biasanya kalau Modena dia je. Memang tak ada, tapi air filter ni tak ada masalah. Ni murah je, ni senang je dapat kan. So Modena dia je. Ni kita buka plug bahagian yang paling selalu senang orang tukar. Jom kita pasang balik. Untuk plug pula, okey, plug dia plug pendek ni. Plug dia sama macam plug Y tengok saya, tapi kod CR9E. Sekejap aku ambil plug Y. Okey, plug Y CR8E. So beza dia plug sejuk, Y plug dia panas sikit. So makin tinggi nombor makin sejuk plug dia kan. Tapi kalau kau tengok dia punya ukuran besar, saiz apa, panjang apa semua sama.
Cuma beza dia ni plug sejuk, RF plug panas sikit. Tapi bila pakai plug Y dekat motor ni aku tak pasti sebab motor ni baru lagi. So tak pernah yang ada datang tukar plug. Cuma tak tahu lah beza dia, power dia akan efek ke tak efek, aku tak pasti. Ini aku tak ada jawapan lagi sebab tak pernah tukar lagi. Tapi untuk saiz apa semua aku boleh beritahu. Aku dah bagi tahu boleh masuk dengan plug apa. Cuma efek dia sebab beza kod dah. Tapi kalau boleh pakai plug yang kod sama lah, CR9E kalau boleh. Tapi nak pakai, nak buka plug ni boleh tahan sempit. Aku ingatkan RS dah sempit, motor ni lagi sempit. Itu barang basic warranty yang kita biasa tukar. Part-part barang lain lah, contoh macam tayar. Tayar macam tayar, yang risau. Tayar memang saya 17 senang dapat mana-mana kedai. Belakang saya 120 70, 17, belakang saya 90 80, 17. Absorber, absorber, monoshock. Monoshock jangan risau, monoshock sama dengan Y50, Y16. Sama je. Kalau kau nak rendahkan sikit, motor ni dah rendah. Kau nak rendahkan sikit, ambil 205mm, tak pun 203mm, nak rendahkan lagi lah. Kita pun hantar korang ikut ketinggian korang, keselesaan korang. Part-part lain sport rim ni memang kebanyakannya orang kacuk Y15. Cuma depan je lah kau kena adjust washer, main bush apa sikit, tak banyak kerja sangat. Macam nak custom motor lain, abu boleh masuk ambuai apa semua. So tak banyak kerja. So kalau nak kacuk pun banyak main pakai barang-barang Y15. Itu kalau nak main makeup lah. Cover set dah keluar aftermarket, memang dia punya dah sebenarnya. So makin lama makin banyak dah barang ni yang PNP saja, jangan risau. Untuk exhaust pun dah keluar aftermarket, berapa brand dah keluar dah. Itu untuk bahagian warranty, bahagian-bahagian yang luar. Sekarang ni aku nak buka bahagian clutch dia pula. Biasanya clutch yang antara part yang paling senang problem bagi kita bahagian engine kan, kita buka bahagian clutch pula.